Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Dah lama kan tak buat video tentang takaful. Hari ni saya kena ingatkan balik. Sebab dah 15 hari bulan 12, tapi masih ada yang degil tak nak ambil lagi. Tahu tak, kalau tak ambil takaful ni, rugi. Sebab syarat nak ambil takaful yang pertama adalah kesihatan. Kalau kesihatan kita tak elok, sukar sikit nak ambil. Bukan tak boleh ambil, tapi sukar. Kita nak jalan yang mudah, bukan yang menyukarkan. Dan satu lagi, kalau kita tangguh-tangguh nak ambil takaful ni, usia kita makin meningkat. Bila usia kita meningkat, bulanan akan lagi tinggi. Tolonglah. Okay? Jangan lengahkan. Dulu kata nak ambil awal tahun hari tu. Ni dah hujung tahun. Tak ambil-ambil pun. Nak ganjak lagi tahun depan. Alamak. Lambat sangat tu. Lambat. Rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab kita tahun ni kita masih ada promosi lagi. Hibah Rahmah bawah 100. Kita ada pampasan takaful nyawa sehingga 500,000. Kita ada promosi plan takaful nyawa yang kalau tak claim dapat balik 100% bayaran bulanan. Dan kita ada juga promosi plan confirm lulus walaupun dah ada sakit kritikal. Tunggu apa lagi tuan-puan? Abang, akak, adik, awak, B brother, B for brothers, okay? Rugi kalau tak ambil. Sangat-sangat rugi. Okay? Dah 15 hari bulan 12, 2025 ni. Okay? Jangan lepaskan peluang. Cepat grab. Call saya, contact saya, DM saya. Saya cuba bantu sehabis baik. Assalamualaikum.